Okay, so 7, bab 7, kadar tidak balas. Okay, so first kita tengok definition dulu. Kalau dia ada perkataan kadar, maksudnya kita ada per masa. Kadar tu maksudnya per masa. Okay, now okay, lagi satu kadar tidak balas ni ada formula. Kalau nak hafal dia punya definition word by word, susah lah. Okay, so you just remember the formula. Kadar tidak balas ialah Q over T. Q ni ialah kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas. Okay, bahan tindak balas yang hasil. T ni masa. Okay, maksudnya kita boleh tahu definisi bagi kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil per masa. Okay. Okay, so kita kena tahu yang tindak balas kimia ni dia berlaku dengan kelajuan yang berbeza. Okay, so kita ada tindak balas yang perlahan dengan tindak balas yang cepat. Perlahan dan cepat, laju lah. Okay, cerita dia kita just have to remember slow reaction je, yang perlahan je. Remember tindak balas perlahan je. Sebab sikit je tindak balas perlahan ni, sikit. So ingat yang tindak balas perlahan, yang lain yang tak listed kat sini ialah tindak balas yang laju. Okay, first one ialah pengaratan. Kedua ialah respirasi. Ketiga ialah fermentasi. Keempat ialah fotosintesis. Okey, so fotosintesis, so yang kita nampak tulis kat sini kan, fotosin. Okay, semua ni, everything that is listed ni ialah tindak balas perlahan. So yang everything other than this ialah fast reaction, combustion ke, displacement of metal ke, pembakaran ke, semua. Okay, so yang ni ialah tindak balas perlahan. So anything else that is fast other than this kan, other than this ialah fast reaction. Okay, tindak balas laju. Okay, so let's talk about the keyword untuk describe kadar tindak balas. So kalau okay, keyword kalau ditanya pasal kadar tindak balas, you have to use perkataan tinggi atau rendah. Okay, tinggi or rendah. Contohnya macam kadar tindak balas set 1 lebih tinggi daripada set 2. Macam tu. You cannot see lagi cepat, lagi lambat. Okay, sebab kalau lagi cepat, lagi lambat ni digunakan untuk jenis tindak balas. Macam inilah tindak balas ni perlahan ke cepat. So pengaratan ni, contohnya pengaratan ialah tindak balas perlahan. Itu jenis tindak balas. Jenis tindak balas kita akan gunakan perkataan cepat atau perlahan. Okay. Okay, then let's talk about graph. Okay, dalam chapter ni graph kita akan ada 2 shape only. Okay, it's always quantity versus quantity K. Quantity versus masa. Okay, punya graph. Okay, graph quantity melawan masa. Okay, ingat ada only 2 shape only.
First one, okay, so kalau quantity versus masa, so quantity ni dekat y axis. Okay, quantity dekat y axis. Quantity bahan tindak balas. Okay, ni pula masa. Okay, kalau bahan kan over time, macam before and after kan reaction, dia akan semakin berkurang. Jadi shape dia akan turun, so dia akan mendata. Okay, so buat dia macam curve lah, so dia macam tu. Okay, so jangan lukis dia apa kena kat x axis, dia tak reach zero lah. Okay, dia akan reach flat macam ni sebab tindak balas tu sudah tamat. Okay, yang flat tu maksudnya tindak balas tamat. Okay, so ini untuk kuantiti bahan dengan masa. Okay, what if kalau kuantiti hasil produk? Okay, kuantiti hasil tindak balas. Okay, so hasil dia akan awal-awal dia zero kan, awal-awal dia zero, lepas tu dia reach satu point and then dia start to flatten. Okay, again bila dia flat tu maksudnya reaction sudah habis, tamat, tindak balas tamat. Apabila lengkung, dia start tu jadi mendata macam tu. Okay, so maksudnya tindak balas tamat apabila lengkung dia jadi apa? Mendata. Okay, so hasil akan bertambah over time and at one point dia akan mendata je. Alright, next kita kena tahu 3 jenis kuantiti. 3 jenis kuantiti. Okay, first one, jenis kuantiti pertama ialah jisim. So jisim ni kita gunakan bila kita nak describe pepejal. Okay, pepejal unit dia gram. Okay, next, kepekatan. Cecair atau larutan. Okay, so unit dia dalam mol dm-3 ataupun mol per dm cube. Okay, yang ketiga ialah isi padu. Isi padu ni kita guna untuk describe gas. Okay, gas unit dia dalam cm padu, cm cube. Okay, contohlah bila dia akan tanya dan bila kita akan apply jenis kuantiti ni. Okay, so soalan boleh tanya macam ni. Ni sampel soalan SPM. Okay, let's say dia bagi A, magnesium bertindak balas dengan hydrochloric acid, dia jadi MgCl2 dengan hydrogen gas. So kita balancekan, dapat macam ni kan. Okay, now soalan tanya lakar graf bagi tindak balas ini. Okay, okay, so now kita tahu yang okay, contohlah dia bagi 2 markah macam tu. Okay, kita tahu yang graf sekarang ada 2 bentuk je, macam turun ataupun naik. Okay, depending on dia punya y axis, adakah kuantiti bahan atau kuantiti hasil. Okay, let's say kita nak lukis untuk bahan tindak balas dulu. Okay, contoh kita nak guna magnesium as y axis kita. Okay, so your answer, okay, lukis part CY dengan X dulu. X masa, Y ialah, okay, if you write magnesium macam ni je, salah. Kena cakap jenis kuantiti dia. Contohnya macam magnesium ni kita tahu dia apa dia? Pepejal, cecair, gas. Dia ialah pepejal. So kita akan pakai jisim magnesium macam tu. Okay, so instead of cakap magnesium je, kena kata jenis kuantiti dia. So jisim magnesium unit dalam gram.
And we know that GC magnesium ni dia ialah bahan dia akan berkurang. So dia punya graph dia macam ni. Okay. If we want to use hydrochloric acid pula, okay, so hydrochloric acid ni, acid hydrochloric dia ialah, okay, jom tengok. Kita kan identify lah kalau acid ialah cecair ataupun larutan kan. So maksudnya kita punya jenis kuantiti ialah kepekatan. So you should write kepekatan acid hydrochloric unit mol dm negatif 3. Dan kepekatan hydrochloric acid pun dia ialah bahan, so dia akan berkurang over time. Okay, macam tu lah. Okay, next, kalau kita nak cakap pasal dia punya hasil pula, let's say you want to do magnesium chloride. Okay, so magnesium chloride ni dalam suhu bilik dia ialah cecair, larutan. Okay, so now kalau larutan tadi again kita akan pakai kepekatan. So kepekatan MgCl2 unit mol dm negatif 3 masa. Okay, dan ni hasil, maksudnya dalam graf ni kita tahu dia start dekat 0, kita ada hasil. At one point dia akan mendatar, dia bertambah dan dia akan mendatar. Dan lagi satu, last one is hydrogen gas kan. Hydrogen gas ni kita tahu dia gas, so maksudnya kita akan pakai isi padu. So instead of tulis hydrogen gas je, kita tulis isi padu H2 dalam cm3. Okay, in case you tak perasan, dalam chapter ni kita pakai gas punya unit kan. Ya, kalau perasan cm3 as opposed to dalam chapter 3 form 4 mol, pengiraan mol tu kan. Chapter 3 kita pakai unit untuk gas ialah dm3. Perasan tak? Okay, and then dalam chapter 7 unit gas kita ialah cm3. Okay, it's just a matter of unit sahaja. Okay, so tak penting pun, just jangan pelik lah. Okay, kita banyak pakai cm3 dalam chapter 7 ni. Okay, next, let's go to pengiraan untuk kadar tindak balas. Okay, ni next thing that you need to know is pengiraan. Okay, let's say we have another sample SPM question. Diberi masa dalam minit and then isi padu gas dalam cm3. Okay, sekejap, tukar ni jadi masa. Lepas tu kita ada jadual macam ni, dia bagi. Okay, start 0, 0 and then 1, 10, 2, 15, 3, 18, 4 dengan 20, 5, 25, 6, 7 and 8, semua 25. Okay, ni diberi. Lepas tu soalan dia suruh hitung. Okay, A dulu. Kata hitung kadar tindak balas dalam 3 minit. Okay, bila dia kata dalam 3 minit, in 3 minutes kan, bahasa Inggeris in 3 minutes, maksudnya daripada T0 until T3. Okay, T0 until T3. Okay, so now kita boleh jawab kalau dalam 3 minit ni meaning from T0 to T3. Okay, so ingat balik kita punya formula. Kadar tindak balas ialah Q over T, time. So kuantiti kita sekarang ni ialah isi padu gas. So isi padu T3 ialah 18, T0 ialah 0, bahagikan dengan time dia 3 tolak 0. Okay, so kita akan dapat 6
Okay, unit dia macam mana? Unit dia kita akan tengok unit untuk quantity ni ialah, okay, kalau pening kan macam ni, quantity ni unit dia cm cube, masa dalam minit. Maksudnya jawapan kita akan dapat 6 cm cube per minit ataupun minit negatif 1. Okay, that is your answer. Macam tu je. Alright. Okay, now next soalan B. Okay, dia tanya KTB dalam 3 minit pertama. Okay, apa beza 3 minit dengan 3 minit pertama? Okay, so 3 minit pertama pun sama je. Okay, different wording dia akan tanya dalam perkataan yang berlainan, tapi maksudnya sama. Maksudnya 3 minit pertama ni macam soalan A tadi, maksudnya T0 to T3. Okay, so I just write dia punya answer sama dengan A. Answer same as A. Dalam exam jangan tulis macam ni, tulislah terus apa benda, salin balik. Okay, okay, B dan C pula, kadar tindak balas dalam minit ketiga. Okay, okay, kalau dia kata minit ketiga ni, maksudnya kita akan tengok, kita akan compare minit yang kita nak cari tu dengan yang previous minit. Maksudnya sekarang ni soalan nak minit ketiga, so kita akan comparekan dengan minit kedua. Okay, so maksudnya ROR dari T2 to T3. Okay, so now ROR tadi Q over T, KTB ialah Q over T kan. So now 18 minus 15 bahagi 3 minus 2. Okay, 18 minus 15 divide by 3 minus 2. So kita akan dapat 3 cm cube per minit ataupun minit negatif 1. Okay, okay, next C dan D pula. D, let's say dia kata KTB kadar tindak balas pada minit ketiga. Okay, apa beza yang soalan ni D ni, soalan ni D dengan minit ketiga dengan C tadi? Kalau perasan dia punya penggunaan perkataan dalam dan pada. Okay, kalau dia kata pada ni maksudnya instantaneous, kita kena pakai graph. Okay, at third minute ni pakai graph, ni kena use graph. Okay, so I'm sure you dah okay lukis graph. Okay, graph ni kita akan refer to table. Maksudnya you're just going to plot graph ikut table ni. Okay, I'm just going to draft lah. Kita draft sikit dia punya how it's going to look like kan. So dia punya x-axis masa, y-axis isi padu, gas. Okay, so dalam kertas graf tu ikut je 0, 0. So 0, 0 dia start kat situ. Lepas tu 1, 10. Maybe here macam tu. Lepas tu dia akan, kalau perasan dia akan naik. Lepas tu at one point dia akan mendatar, dia akan stagnant macam tu, 25, 25, 25. So bentuk dia akan jadi macam tu kan. Okay, so now sekejap, let me drag ke bawah. Okay, this is just a draft Kalau dalam exam dia bagi kertas graf tu draw elok-elok. Okay, so contohnya macam ni lah. Okay, so sekarang ni macam mana nak cari kadar tindak balas pada minit ketiga? Let's say ni minit yang ni ketiga tu. Okay, kita akan ambil pembaris and kita bikin besar sikit lah. Okay, okay, let's say you have graph kat sini. Ini masa, yang ni tadi isi padu gas. Lepas tu kan kita dapat bentuk macam ni kan tadi, according to apa data yang diberi tadi. Let's say minit ketiga dekat sini. Okay, so here contoh kita akan ambil pembaris. Okay, and then kita akan draw satu
tangent line. Okay, satu tangent line. So macam itulah tangent line. Okay, and then kita akan cari kecerunan dia. Cari kecerunan. Okey kan? Cari point yang 2 point. Lepas tu kita y2 tolak y1, x2 tolak x1. So kecerunan dalam soalan ni dia mewakili kita punya KTB. Okay, tu je. So whatever you get tadi, value tadi, itulah kadar tindak balas kita. And don't forget to put your unit at the end. Senang je. Okay, and this one is jarang sangat masuk. Okay, last one, E. What if dia tanya purata, kadar tindak balas. So kalau purata maksudnya tak ada interval kan, dia tak ada interval stated. So maksudnya daripada start sampai habis, from start to end. Okay, tadi kalau perasan kita habis dekat minit ke-8. Okay, tapi sekarang ni bila dah masuk yang minit ke-5, dia start untuk sama kan, untuk isi padu gas ni dia tak produce lebih ataupun kurang, dia start untuk sama, mendata. So maksudnya kita akan kira daripada 25 sampai yang start tadi. Meaning to say, kadar tindak balas ialah Q over T tadi. We're going to tolakkan 25 dengan kosong, and then time dia tadi minit ke-5, 5 tolak kosong, bukan 8 tolak kosong. Okay, 5 tolak kosong. So dapat 5 cm3 minit negative 1. Okay, so that's the answer. Okay, alright. Next benda you need to know is faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas.